Qala musannifu rahimahullah ta'ala, Faslun fil adabi tayammumi. Fasal pada menyatakan bab-bab tayammum. Faslun tu kita boleh baca tiga wajah. Faslun tu kita boleh baca tiga wajah. Kita boleh baca faslun, juga boleh baca faslan, juga boleh baca faslin. Dia kena takdir di situ awal tu. Sebab apa faslun, sebab apa faslan, sebab apa faslin. Kalau kita i'rab jadi faslun tu, kita i'rab dah jadi khabar. Hadza faslun. Kalau i'rab jadi faslan, macam mana boleh jadi faslan? Kita i'rab dah jadi maf'ulun bih. Sebab alamat untuk maf'ulun bih dia mesti nasab. Jadilah faslan. Nak i'rab lagu mana? Iqra. Faslun, baca olehmu. Fasl, akan fasal. Ataupun kita boleh baca, kita i'rab dengan faslin. Macam mana nak i'rab faslin tu? Kita i'rab dah jadi majrur. Gimana nak baca di awal tu? Takdir dia unzur ila faslin fi adabi tayammum. Pada nak cerita pasal apa? Adab tayammum, bab tayammum.